Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insyaallah kita sambung dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad Ghazali, muka surat yang ke-50, bab berkaitan syarat yang kedua, jilid yang pertama ni. Okay, kita sambung dengan syarat kedua lepas daripada hadis tu. Selepas mempunyai kefahaman mantap tentang Al-Quran, disyaratkan pula mempunyai kefahaman yang betul tentang sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, syarat yang pertama ini dia katakan maknanya kalau kita nak mendalami agama Islam, kan, Syekh Muhammad Ghazali gariskan first kita nak cerita, nak amalkan sunnah. Sebelum nak amalkan sunnah, Syekh Muhammad Ghazali kata jangan belajar hadis lagi, belajar Quran dulu. Faham Quran, tu yang syarat pertama. Syekh Muhammad Ghazali sebut fahamkan Quran, faqih dengan Quran tu. Dan kita dah cerita dah bulan lepas, kita cerita apa, bagaimana, kenapa disyaratkan supaya kita utamakan Quran dulu. Dan ini yang berlaku pada zaman ketika mana baru saja kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman Khalifah Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ajma'in, zaman Abu Bakar sendiri, kita tengok dan cerita kisah sebelum ni, bagaimana bagaimana Umar sendiri amat marah siapa yang mengumpulkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu hadis ni, perkembangan ilmu hadis bermula pada zaman Bani Umayyah. Pada pemerintahan Bani Umayyah. Kan? Bukan pada zaman Khilafah Rashidin. Waktu tu tak ada lagi pembukuan hadis, kumpul hadis, tak ada lagi. Permulaan dia pada zaman bila? Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Waktu tu first enggak Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dah berapa dah tu, daripada Muawiyah, Yazid, kan? Berapa tu? Masa zaman Khalifah Umayyah bin Abdul Aziz barulah start pembukuan hadis. Sebab apa enggak? Sebab apa Khalifah Umar bin Abdul Aziz start cari orang yang cari ulama untuk kumpulkan hadis. Mana yang ada tabi'in dikumpulkan hadis-hadis. Sebab apa enggak? Sebab pada zaman tu banyaknya berlaku pemalsuan dalam hadis. Orang semua boleh cakap qala Nabi, semua cakap bahasa Nabi. Orang Arab lagi senang senang petik bergaduh je, kalah sikit je rasa nak berhujah, nak menang, kata daripada asal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senang dia ni kan. Macam kita lah orang Melayu kan, bahasa Malaysia kita power kan. Ni saya ambil daripada petikan Samak Said, kan, bahasa yang betul kan, macam itulah. Macam orang Arab lagi seronok lah. Nabi betul kat kalangan mereka bahasa Arab. Bila gaduh-gaduh rasa dah kalah hujah sikit, Nabi kata macam ni, Nabi kata macam ni. Jadi benda tu jadi banyaknya pemalsuan yang mendustakan kata-kata baginda Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Sebab ni kata. Jadi nak saya Umar bin Abdul Aziz tengok, ini dahsyat ni. Gaduh-gaduh, benda Nabi tak sebut-sebut juga. Benda mungkar, hatta dikatakan bahawa benda tu mungkar, tapi disebut juga. Disebut kata daripada Nabi, daripada asal Nabi. Jadi bila jadi perkara tersebut, maka dikumpulkan satu ulama, berapa orang ulama untuk cari kumpul satu hadis. Sebab tu adanya kitab hadis. Kita Imam Az-Zabidi yang sebut awal tu, dan kita dia mengumpulkan apa kata-kata tabi'in, kata-kata tabi'in yang mana asal daripada hadis, kumpul satu-satu tu, letak dalam satu buku. Macam tu kan. Tapi benda ni tak berlaku pada 4 khalifah Rasyidin yang awal, tak ada. Tak ada berlaku sedemikian. Sebab apa kan, nanti kita tengok. Tadi dah cerita dah sikit. Sebab apa? Sebabkan seumah tu diorang tak nak nanti Quran ni jadi dilupakan. Sebab hadis dia menguatkan. Hadis cerita detail, kan? Macam satu ibadah solat dalam Quran cerita secara umum. Tapi yang dikhususkan, kata kita baca sallu kama ra'aitumuni usalli, kan? Solat seperti mana aku solat, kan? Nabi solat. So bagaimana diterangkan dalam hadis, macam ni Nabi solat, macam ni cara dia. Quran suruh wa iqamas salah wa aqimus salah kan? Dan dirikanlah sembahyang dan kerjakan, tapi tak cerita detail. Jadi bila berlaku sedemikian, maka takutlah nanti orang lupakan Quran dan ambil hadis semata-mata, sedangkan fadilat yang lebih itu pada Al-Quran, daripada Quran. Okay. Dan juga takut ada percampuran antara Al-Quran dan hadis. Itu takut. Sebab tu kalau hadis, kata-kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi, kata-kata Nabi melalui mimpi yang Allah kabarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Nabi, tapi kata-kata daripada Allah sampai kepada Nabi, kemudian Nabi lafazkan daripada hadis kursi itu. Itu hadis kursi, kan? Tapi kadang-kadang ada orang, kan, dikatakan hadis kursi itu macam Quran juga, kan? Tapi itu daripada Allah, tapi melalui daripada ra'i, daripada mimpi. Daripada mimpi, kemudian daripada mimpi itu Nabi khabarkan melalui lafaz baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis, lafaz perbuatan itu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan Nabi buat. Jadi kita buat, jadikan sebagai sunnah. Begitu, kan? Okay. Tapi dia ada banyaklah pecahan dia. Hadis pun ada jenis-jenis hadis dia. Nanti insya-Allah kita cerita satu. Okey. Jadi nak dikatakan bahawa, kan, kita nak belajar, kita kena mantapkan dengan Al-Quran. Kemudian disyaratkan pula mempunyai kefahaman yang betul tentang sunnah tu. Jadi kita kena faham, kena belajar, kan? Ilmu ni, kan, hatta sampai sekarang pun kita kena belajar selalu. Hadis, kan? Ada ulama, kan, kalau zaman sekarang lah, dia panggil sebagai muhaddis. Muhaddis ataupun al-musnid, itu apa? Orang yang dia tengok hadis, dia tahu hadis ni sahih ke tak sahih. Bagi al-musnid tu, kan. Dia ni boleh tahu, kan. Muhaddis, dia hafal 100 hadis ni. Jadi tapi tuan-tuan, semua ni, contohnya Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Al-Hafiz dia hafal 100,000 hadis ni. 100,000 hadis dia hafal tu, dia bukan hafal hadis terus. Quran tu dah confirm. Quran dah confirm hafal. Jangan kata, dia hafal 100,000, Quran dia hafal tak? Quran dah confirm dah. Maknanya apa? Syarat dia nak hafal hadis ni, dia kena hafal Quran dulu, baru dia hafal hadis.
Tak ada dia hafal hadis 100,000 hadis, dia hafal Quran dia tak hafal, tak. Dia mesti memang faqih dalam Al-Quran, baru dia boleh buat dia hafal hadis. Tu syarat dia. Ni ulama-ulama hadis lah. Kan? Saya tahu sini cerita pun. Tapi lepas tu 101 hingga 300,000. 101 hingga 300,000 iaitu dipanggil sebagai Al-Hujjah. 100,000 1 sampai 300,000 hadis. Hafal hadis 300,000 tuan. Allahu Akbar. Antaranya Imam At-Tabari. Pernah dengar Tabari kan? Tak pernah dengar? Kan kalau kita baca hadis ada riwayat Tabari. Ada 300,000 hadis lah dalam kepala. 300,000 kan. Subhanallah. Kita tuan-tuan 30 pun kelang kabut tuan-tuan kena jadi imam tuan. Baca konon-konon hari ni jadi imam An-Naba lah, imam kat keluarga kita. Tiba-tiba tersangkut pula ayat ke-15 kan. Jaza ayat berapa tu? Jaza amir rabb. Itu jaza amin tu. Wallahu ahad ni. Lupa kan. Ulang balik Allah je lah, senang. Ini tuan-tuan dalam kepala tuan-tuan 300,000 hadis tak kurang tuan. 101 300,000 hadis. Quran dah confirm. Quran dah confirm. Kemudian 301 sampai 500,000 Al-Hakim. Antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tuan-tuan 500,000 tuan dalam kepala. Kita dah sedap-sedap dia tolak Imam Syafi'i ni kan. Ini pendapat Kak Roger. Sedap ni kan. Kita sedap je Kak. Ini dalam kepala 500,000 hadis. Bukan sikit tuan. Atas lagi ada 600,000 hadis Amirul Mukminin. Antaranya Imam Bukhari. Ada yang mengatakan Imam Malik, Imam Muslim. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal. 600,000 tuan. Itu paling tinggi ya. Sebab tu kalau panggil Amirul Mukminin dalam hadis, ni nama-nama dia. Tak kurang tu. Ada juga yang kata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi di antara hakim ataupun Amirul Mukminin. Ada yang kata dia hakim 500, tapi tak kurang 500 tu lah kan. Tak kurang lah 500,000 tu dalam kepala tu. Imam Tirmizi dahsyat. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Dia kan sampaikan dia baca, kuat baca tu sampai mata tak nampak masa usia dia tua. Dia berasal dari kampung Tirmiz, bukan orang Arab. Tuan-tuan, jadi kita bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab kan? Bukan orang Arab. Jadi kita orang Malaysia boleh lah hafal banyak, insya-Allah kan. Pelan-pelan baca kan. Boleh hafal. Okey. Jadi maknanya kita nak baca, tapi tuan-tuan ilmu kita kena sensor. Tuan-tuan, muslimin muslimat dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lepaskan majlis ilmu. Tak apalah kita tak hafal banyak hadis pun, Quran pun lebih kurang, tapi kita sentiasa cinta kepada majlis ilmu lah. Kita kena belajar sampai mati lah. Bukan kita belajar sampai dapat doktor, profesor cukup. Tak. Belajarlah sampai bila-bila kan. Cintalah ilmu agama ni sampai akhir hayat kita kan. Sebab apa tu tak? Tak kira lah kita hafal berapa banyak kan. Ada hadis sahih kan. Daripada Muawiyah. Nabi sebut apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Sesiapa ni, siapa yang belajar ilmu ni kan. Ambil ni hadis ni ada sahih. Yang mana Nabi sebutkan sini. Siapa yang Allah nakkan khairan, kebaikan kepada dia, maka Allah akan bagi dia faqih dengan agamanya. Dan ulama mengatakan faqih ni apa? Dia akan rasa cinta tuan-tuan.
Nak jadi faqih ni macam mana? Dia rasa cinta dalam majlis ilmu agama, selalu nak datang tuan-tuan, selalu nak berada dalam majlis ilmu agama tuan. Maka Allah berkehendak macam kita datang majlis ilmu, Allah kehendak kepada kita untuk jadi orang yang faqih dalam agama tuan. Yang tak datang confirm tak faqih. Ya. Sebab Allah tak pilih dia. Tapi Allah pilih kita dia datang untuk apa? Untuk faqih dengan agama. Maknanya Allah nak berkehendak kebaikan kepada kita. Allah yang nak berkehendak kebaikan kepada kita. Jadi kita duduk kan, tak apalah. Tertidur pun tak apa kan. Tertidur pun tak apa. Ya. Saya ada satu tempat ceramah lah. Sorry jangan cakap sini kan, ada cerita kan. Ada satu orang jemaah ni kat Gombak tu kejap. Kuliah subuh kan. Kuliah subuh kan. Setiap bulan sekali. Kalau kuliah subuh, cerita pula pasal sirah. Memang confirm selalunya mengantuk. Betul? Subuh kan? Lepas subuh mengantuk kan. Cerita sirah, topik tak kena langsung. Tapi dah macam mana kan? Jemaah saya tu, jemaah umrah. Dia kata, Ustaz lah cerita sirah lah. Cerita sirah ni. Ada satu orang ni, setiap bulan saya ceramah, dia duduk depan, lagi depan daripada Haji. Depan sini. Setiap bulan saya datang ceramah, setiap kali saya ceramah, dialah orang yang paling awal tidur dan paling kuat tidur. Dia bukan paling awal, dia paling kuat tidur kan. Maksud kuat apa? Bunyi dia pun kuat. Paling awal. Orang belakang-belakang ramai ni. Ke belakang-belakang tu, rumah belakang. Sebab selalu banyak nak bersandar di belakang-belakang. Ramai. Lepas subuh kan, bersandar lah duduk belakang ramai. Kalau duduk dari tepi side sini tak nampak ramai. Tapi bila duduk dari side tengah, ramai belakang tu duduk balik. Tapi dia ni satu orang yang datang ke depan tu. Kan? Orang kan? Tapi tuan, setiap kali tuan, baru tuan saya bawa nahmaduhu wa nasta'inuhu tu. Start lah. Lagi dahsyat tuan, pernah satu ketika tuan, saya tengah macam baru tengah cakap-cakap, tengah cakap tuan. Tengah cakap, kadang kita suara tinggi sikit. Tapi tu dia boleh bunyi. Woi, berat betul saya kata. Kan? Kalau pasal dah kalau kau ada bunyi tu, uish. Saya kata kacau juga ni kan. Tapi tu tuan, dalam bunyi tu satu hal lah kan. Mengganggu juga konsentrasi. Kalau terlupa kan, bila dia bunyi macam tu, dia bunyi dia macam ni tau. Dia bunyi, mesti dia buat muka dia. Oh ya. Oh dia cover lah, mungkin tengah istighfar, tengah selawat kan. Masa dia macam gitu. Tapi dia tak pandang muka saya. Dia duduk, wah, pasti dia okey sikit. Mata dia merah-merah tu, dia pandang muka saya. Tapi yang kelakar tuan, ni yang paling kelakar. Bukan paling kelakar, paling kata, saya kau tengok dia ni kan. Lepas dah habis saya ceramah, dia mesti akan panggil saya, Ustaz, jom kita ngetih ya. Mesti dia akan panggil. Time ngetih tuan, 1 jam. Dia bercerita tuan, tak ada pun nampak unsur mengantuk tu. Boleh tuan, 1 jam dia kata. Kalau duduk kadang-kadang terpaksa cakap, saya ada urusan ni. Kalau tidak kan 1 jam tuan, pukul 8 suku saya habis. Kalau saya ada ceramah agak bani ke apa, tak nampak, minta maaf lah. Kalau memang ada tu 1 jam tu tak habis tu. Semua nak bergelak berkah. Sekali tu dia ajak saya kata, ni nak pergi. Aku geram betul lah. Setiap bulan aku ceramah, aku tidur kan. Tanya dia, Haji dia tanya. Ji, Haji ni saya ceramah selalu Haji tidur. Time-time borak ni okey pula. Saya ceramah ni ada masalah ke? Dekat itu. Ada masalah ke saya ceramah ni? Tak okey ke? Kalau tak okey saya nak ubah lah. Kot saya punya nada aku tak cukup kuat lagi ke? Nanti saya jerit betul-betul azan lah kepala telinga Haji. Mungkin okey kot. Kalau dia kata, Ustaz, muka dia dengan muka merah kan. Dia muka putih. Nampak marah kan. Ustaz, siapa kata saya tak dengar Ustaz? Dia kata, ya ke dengar? Haji tidur tadi. Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz cerita perang Uhud kan? Nak saya cerita balik? Dia cerita tuan-tuan. Saya kata tuan-tuan, saya bagi rating dia 80-90%. Sama macam saya cerita tadi. Sama tuan. Tak ada kurang ke? Kurang pun mungkin 10%. Lepas tu tuan, saya tengok orang tidur lah, saya tak kenal. Saya kata mungkin dia tidur tapi dia faham. Kan? Jadi jangan main-main. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan tidur ke, tak apalah tidur, tak apa. Kan, mungkin sebab kadang-kadang kita tidur tu, orang yang tidur tu dia tidur, mata saja pejam. Tapi
fikiran dia kan. Dia mungkin mendengar tu kan. Jadi masya-Allah tuan. Tapi tu ada cerita tu perang Uhud tu ada cerita pegun lain. Dia cerita berapa tentera Islam, dia cerita tentang 3,000 tentera musyrikin ni tutup. Pasu keluar dekat Masjid Syaihain 20 oh dia boleh cerita tuan. Satu orang yang bukan bidang agama dengar ceramah satu kali boleh cerita macam tu. Dia kata, tak apa, lepas ni tidur lagi lah. Memang respect lah kan. Habis tuan, majlis ilmu selalu ada. Selalulah cinta. Sebab apa tuan? Hadis sahih kata bahawa Allah mencintai. Allah mencintai. Allah nak berkehendak kepada kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita rasa tiba-tiba jauh dengan majlis ilmu agama, kita kena datang balik. Sebab takut rahmat Allah jauh dari kita. Sebaik-baiknya sesiapa yang tidak memahami sunnah hendaklah mendiamkan diri dan tidak berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian membaca suatu hadis yang tidak difahaminya walaupun dia memahami ungkapan hadis itu secara zahir. Sebab tu kadang-kadang hadis ni kita kena berguru kan. Kadang-kadang kita silap tafsirkan hadis, maka habis-habis. Itu bahaya. Sebab tu hadis ni kita kena berguru. Sebab kadang-kadang hadis ni dia samalah hadis ke Quran pun sama juga. Ada ayat-ayat yang turun tak sesuai kita guna, tapi kita gunakan sebagai hujah kita. Hatta hadis tu sahih. Kita yang tak faham ni kita dengar, oh betul, tapi tak tahu sebab tu pun. Dan itu boleh menjadi fitnah kepada agama. Itu bahaya. Kadang-kadang kita perasan sekarang pun ramai juga kan, boleh jadi ustaz sikit, ceramah berumur baca hadis itu. Kita yang tak tahu, wah okey lah, betul lah tu. Kita ikutlah. Rupanya hadis itu maudhu', ataupun hadis tu rupanya bukan cerita pasal situ, lain cerita dia, tapi dihuraikan dalam bentuk yang lain. Sama juga ayat Quran pun sama juga. Macam cerita apa pasal ayat Quran apa, al-fitnatu asyaddu minal qatl kan. Dengar ayat tu kan? Orang kadang-kadang fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl kan. Fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Oh sedap dekat itu. Habis bunuh tu lagi kecil daripada fitnah. Bukan macam tu kan. Asbab nuzul tu kita kena tahu. Sebab turun ayat tu masa tu perang berlaku, fitnah waktu tu. Jadi waktu situasi tu sebabkan fitnah berlaku tu, maka lebih bahaya, dahsyat daripada membunuh. Sebab tu turun ayat tu, asbab nuzul tu. Tapi tu yang silap kita apa, orang fitnah sikit, fitnah tu asyad dengan kan. Terus tuan-tuan tu tanpa kita mengetahui asbab nuzul. Ni banyak kadang-kadang orang sedar dia guna kan. Kita kadang ada ustaz pun guna juga selamba tapi dia tak tahu asbab nuzul. Kena tahu asbab nuzul. Tak sesuai ayat tu digunakan dalam keadaan begitu. Kaedah tu kan. Sejak dahulu lagi sunnah mengalami bencana lantaran orang yang menghafal banyak sunnah tetapi hanya sedikit saja yang difahaminya. Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merasa hairan terhadap Abu Hurairah. Tuan-tuan, Abu Hurairah ni kira antara sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis dia. 5,374 hadis dia hafal. Kan? Hatta kita punya bab solat tu banyak daripada Abu Hurairah. Hadis-hadis tu. Cerita pasal basmalah kan? Banyak-banyak hadis daripada itu. Di Abu Hurairah ni memang banyak menghafaz hadis. Abu Hurairah radhiyallahu ajma'in yang datang lalu duduk dan menyampaikan hadisnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merasa begitu, bukan kerana menuduh Abu Hurairah berdusta, tetapi penyampaian Abu Hurairah secara berterusan dan bersambung-sambung itu telah mengabaikan latar belakang semasa hadis itu diucapkan. Antara contoh ni Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih beliau bahawa
Ini daripada Abu Hurairah lah. An Umar daraba Abu Hurairah lama sami'ahu yuhaddithu an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni Abu Hurairah dia cakap, lepas tu Umar bantai dia. Sebab apa bantai dia? Sebab apa daraba, dia pukul? Sebab apa? Sebab Abu Hurairah cakap ni daripada Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang menyebut la ilaha illallah terus masuk dalam syurga, dakhala al-jannah. Umar tak bagi dia pukul lah. Kata, kenapa hang cakap macam ni? Sebab apa kan? Sebab apa daraba? Kenapa dia memukul Abu Hurairah? Sebab bawah ni tulis, kemungkinan Umar radhiyallahu anhu menyebut demikian kerana beliau mendapati Abu Hurairah menyampaikan hadis itu kepada orang yang tidak memahami Islam, kecuali sebagai satu kalimah yang diucapkan dengan lidah tanpa perlu beramal. Jika sesuatu hadis boleh difahami dengan salah seperti ini, maka larangan menyampaikan hadis tersebut adalah lebih baik daripada membenarkan periwayatannya sekalipun hadis itu adalah sahih. Maka takut. Sebab apa dia kata siapa yang sebut la, memang hadisnya betul. Hadisnya betul. Apa yang Abu Hurairah sebut betul. Tetapi yang Abu Hurairah sebut tu dekat orang yang dia tak faham. Mungkin baru masuk Islam, dia tak faham sangat. Jadi dia fitnah lah, kata, lepas ni tak payah semayang lah, sebut la ilaha illallah aja. Tu yang Umar tak nak tu. Orang faham je tu. Sebab apa? Siapa yang sebut la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk syurga. Sebab memang betul kalimah afdal zikri fa'lam kan. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Tapi masalahnya sekarang ni, nanti kau orang yang silap faham, dia kata, sebut la ilaha illallah je, tak payahlah bersemayang, tak payah puasa, tak payah buat zakat. Jadi walaupun hadis ini adalah hadis sahih. Kan? Sebab apa? Perkataan itu dengan skop yang lebih luas. Habis sebut la ilaha illallah tu apa? Banyak huraian ulama menafsirkan bahawa perkataan bukan sekadar sebutan, tapi masuk dalam hati dan melakukan perkara, menjadi orang yang bertakwa, meninggalkan apa yang Allah larang dan apa yang Allah telah suruh. Banyaklah huraiannya. Dan tidak meninggalkan rukun-rukun Islam. Banyak cerita tu banyak. Tapi kalau orang silap faham, orang faham pada zahir saja, maka habislah jadi fitnah kat situ. Orang kata, boleh, ni ada cerita sahih ni, habis. Jadi bahaya kat situ. Sebab tu kita kena faham. Atau kadang-kadang ada hadis-hadis tertentu yang kadang-kadang bahaya kadang-kadang kita jadikan sebagai hujah, tapi dalam masa sama kadang benda tu dia akan jadi fitnah kepada agama. Itu bahaya. Walaupun hadis itu adalah hadis sahih, tapi tengok kepada keadaan. Okey. Sebab itu hadis ni kita kena belajar dan berguru juga. Kena tengok. Sebab dia ada huraian hadis dan ada jalur yang berbeza. Ada periwayatan yang berbeza. Kan? Hatta hadis yang paling tinggi tarafnya adalah hadis mutawatir. Ada mutawatir li ghairihi, ada mutawatir li hukmi. Kan? Ada yang li ghairihi ni perkataan semua sama. Maknanya mutawatir, semua banyak ulama-ulama hadis sama dari segi lafaz, sebutan semua sama, tak ada ubah sikit-sikit. Li ghairihi, mutawatir ni paling tinggi lah. Maknanya banyak ulama-ulama semua cakap benda yang sama. Tabi'in, jadi sanad tu sama. Tak ada beza, sikit pun tak ada beza. Satu lagi mutawatir li hukmi, iaitu makna dia sama. Makna dia sama, semua sama, tapi lafaz dia berbeza. Macam tu periwayatan hadis. Banyak ulama sebut hadis-hadis kumpul, periwayatan ni sama maksud dia, tapi lafaz dia berbeza. Ada beza kat sini, ada tambah, ni kurang. Macam tu. Ya, itu dari segi hadis lah. Okay.
Dia tapi tu jangan, kalau lebih dalam lagi tu ada lagi bawah sikit hadis ahad. Tu kalau aja hadis tu kan. Tu kena cerita pasal hadis dia. Tu banyak hadis-hadis. Kalau kita tengok ni banyaklah pecah macam, tapi yang paling tinggi darjatnya adalah hadis mutawatir. Ibnu Abdul Barri meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, demi Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu banyak hadis yang jika aku sampaikannya pada zaman Umar Al-Khattab, beliau akan memukulku dengan jemati. Ya. Kefahaman Umar, maknanya Ibnu Abdul Dar ni banyaklah yang Abu Hurairah ambil hadis daripada dia. Kefahaman Umar dalam larangan ini adalah beliau seperti yang kamu telah ketahui, mahu membina masyarakat atas asas ajaran Al-Quran, di samping mahu menyibukkan akal fikiran mereka dengan menghayati dan merumuskan hukum hakam daripada Al-Quran. Selepas itu, apabila sunnah diriwayatkan, ia akan diterima oleh akal fikiran yang terangi oleh cahaya Al-Quran, tanpa melampaui maksud sebenar sunnah tersebut. Jadi maknanya, biarlah maknanya orang faham betul Quran kan. Jadi barulah masuk hadis ni sebagai memenuhkan apa yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan lagi. Itu tujuan dia. Kerana kebagusan ingatannya, Abu Hurairah mampu menyampaikan 100 hadis tentang solat. Bayangkan cerita pasal solat je 100 hadis Abu Hurairah. Boleh ada hadis daripada dia. Contohnya, boleh jadi Sayyidina Umar tidak kisah jika hadis-hadis itu disampaikan di sebuah madrasah yang khusus. Sebab tu yang tadi yang dipukul tu sebab apa kan? Keadaan itulah cerita dengan orang yang umum. Tapi kalaulah cerita tu di kalangan sahabat-sahabat yang faqih kan, dia dah boleh faham hadis tu. So Sayyidina Umar tak ada marah pun kan, sebab hadis tu hadis sahih. Tetapi Sayyidina Umar tidak suka menyibukkan masyarakat awam Islam dengan perkara yang kurang penting, padahal sedikit saja daripadanya sudah mencukupi. Selebihnya mereka boleh menumpukan perhatian kepada kerja-kerja yang lain, lebih bermanfaat kepada Islam dan umatnya. Inilah rahsia kenapa beliau memburu dan menghukum para periwayat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi memang masa zaman Sayyidina Umar jangan bawa main lah. Memang tak ada orang yang berani. Memang tak ada orang berani kan? Tak berani kan? Semua dah cakap, tapi kalau kita belajar hadis, ada nak kumpul, tak ada kumpul. Ada yang batal balik, tak ada. Sebab Sayyidina Umar memang bab ni dia tegah betul. Dan bab hadis dia memang dia suruh fokuskan dulu Quran. Sebab masa zaman Sayyidina Umar belum ada lagi mushaf tu, belum ada lagi kan, Quran tu belum dikumpulkan betul-betul lagi. Jadi dia fokuskan dulu kepada Quran dulu, biar faham dulu, jangan beza samakan Quran dengan hadis tu. Ibnu Hazmin telah meriwayatkan hampir 1000 muka surat hadis tentang wuduk. Sesiapa yang mahu boleh mendapatkan jenis ilmu ini, tetapi menyibukkan masyarakat awam Islam dengan ilmu begini adalah satu tindakan yang bodoh. Apakah lagi yang tinggal untuk Al-Quran selepas itu? Bahkan menyibukkan umat Islam dengan Al-Quran seperti cara ini juga bukanlah sebahagian daripada ajaran agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iqra'ul Quran wa la taghlu fihi wa la tajfu anhu wa la ta'kulu bihi." Bacalah Al-Quran, janganlah kamu melampau mengenainya, berpaling daripadanya atau mencari makan melaluinya. Maknanya kita Quran ni jangan kata yalah sampai melampau-lampau kita. Kalau tafsiran ni jangan kata terlampau, kata yalah kita kadang Quran kita kena tengok, kita tafsirkan tu bersesuaian lah dengan kaedah kita. Jangan kita tafsir tambah kat sini, terlebih pula kan. Jangan melebih. Berpaling daripadanya. Apa lagi lah kalau kita berpaling, apa yang ada dalam Quran itu adalah hukum yang qat'i yang kita tak boleh ubah. Jadi jangan pula dah ada Al-Quran, satu huruf, satu ayat dalam Quran ni kita tidak boleh berpaling padanya. Sebab apa tuan? Itu adalah kata-kata Allah, walaupun satu huruf tuan. Sebab itu kan kita baca Quran, setiap bacaan kita baca tak sia-sia pada hidup kita tuan. Walaupun kita tak faham tuan.
walaupun tak faham. Sebab itu adalah kata-kata daripada Allah SWT. Jadi kenapa kita nak sesiakan kan? Baca Quran selalu. Baca je Quran, selamat kan. Wala tajfu anhu. Wala tajfu jangan balik, wala ta'kulu bi. Jangan mencari makan melaluinya. Ni ada benda bab huraian ni. Yang kata jangan cari makan. Ni kadang-kadang ada orang kata, "Ayo ustaz-ustaz tak payahlah charge kan." Tapi benda ni ada khilaf. Ada hadis ayat Quran yang baik. Ada juga hadis yang lain yang kata bahawa kalau maknanya tak boleh nak kata nak menetapkan wala ta'kulu. Jangan sekali-kali kamu cari makan apa? Kamu tetapkan. Maknanya tetapkan harga. Contoh orang mengajar kan, mengajar Quran ke apa. Kena harga yang kadang-kadang tak munasabah kan. Tapi kita tak boleh lah tak bayar langsung. Sebab ada khilaf benda ni. Ada ulama' terus haram terus kan. Maknanya mengajar agama tak boleh ambil duit. Ada. Dan banyak jumhur ulama' menyebutkan bahawa hukumnya adalah harus. Mana elok apa kan? Kalau betul-betul lah orang tak ambil duit mengajar, siapa nak belajar agama? Pergi datang duit minyak semua, siapa nak bayar? Habis dulu belajar agama dulu kat universiti, kena bayar juga. Hutang masih banyak lagi kan. Cuma yang masalah kan, kalau ditetapkan melampau sangat. Mentang-mentang selalu masuk TV kan. Saya ada buat podcast Sembang Santai Haramain dekat YouTube ada kan. Ada satu ustaz ni saya panggil. Selebriti lah, tapi tiba-tiba dia ni ada masalah sikit. Dia ada, saya kalau sebut dia orang kenal lah. Tahu saya panggil kan 1 jam kan cakap. Dia minta kan 3,000 kan. Saya kata push. Mahal tak? Lepas tu dia cakap lagi. Saya kata kalau tambah-tambah sikit lagi, tambah setengah jam, 1,500 tambah kan. Oh dahsyat lah. Tambah setengah jam, 1,500. Terkejut saya. Oi, 4,500 nak bagi sekali. Sejam setengah cakap. Oi dahsyat tu. Podcast dia pun saya pun banyak cakap juga. Saya tanya dia jawab. Soalan pun saya sediakan. Jawab je lah. 1 jam setengah tu mungkin tak 1 jam setengah dengan saya bercakap lagi. Saya ni podcast lah. Bukan saya panggil berceramah 1 jam setengah kan? Kata berceramah 1 jam setengah tu mahal juga tu. Sekali cakap terkejut saya kan. Saya kata sebab saya panggil juga dalam saya punya tu ada beberapa kat selebriti, tapi tak sampai macam ni kan. Tapi saya terkejut. Lepas tu saya senyap lah, saya tak balas saya dia. 2 hari tu dia call saya. Macam mana Ustaz? Okey, boleh ambil. Tak apa Ustaz, 4,500. Balik je lah. Tak payahlah kata. Tak ada duit nak bayar 4,500 tu. 4,500 Ustaz. Oh saya terkejut tak. Selebriti kan. Itulah. Kadang-kadang kita agama jangan sampai macam tu lah. Jangan terlampau tetap macam tu. Kadang-kadang ada orang tetap tu kan. Kalau letak berpada okey lah kan. Kan, tapi janganlah terlampau sangat kan. Ini sampai 4,500 mengarut bagi saya kan. Lagi podcast lah. Cakap kita pun cakap, dia cakap lagi kita rasa macam tambah setengah jam, 1,500. Terkejut saya 1,500 tambah setengah jam. Dahsyat tu kan. Jadi itulah, jangan maknanya agama macam tu kita. Sebab apa tuan? Kadang-kadang bila kita buat macam tu, dia akan mempengaruhi keikhlasan kita juga. Sebab itu eloklah kita kalau kita mengajar macam ni, buat kerja lain pun elok. Macam saya macam tu lah. Saya tak main mengajar, saya suka mengajar. Saya tak ada main nak cari duit kat sini. Jadi kita rasa tenang hati kan? Sebab apa? Saya tak nak nanti bila saya pergi, saya kena balik kereta pun nak kena besar, nak kena ni. Lepas tu saya nak kena target, kena mengajar bawa. Jadi serabut. Sebab apa? Kita seronok mengajar. Dia jadi ikhlas tu jadi lain. Sebab hati kan, kita nak mengajar agama pun sama juga. Kadang-kadang benda-benda ni lah susah nak kawan. Atau ustaz pun susah juga. Doktor ke apa, kadang susah benda ni. Nak dapatkan benda tu kan. Jadi tu kita, sebab tu kita jangan bila agama ni, bila kita dah start macam tu, memang susah. Dah susah. Dah start mewah dah kan. So, nak tak jadi ustaz.
Kau tahu tak seronok jadi ustaz tu? Macam pergi makan. Orang bayar kadang. Seronok. Kan? Kadang-kadang pergi jumpa. Pergi makan. Seronok makan. Lagi-lagi selebriti lah. Kalau macam saya ustaz kampung tak kenal tak ada lah bayar. Tapi kadang-kadang jumpa tu kat mana-mana tu, kalau kenal lu bayar lah. Kan? Tapi tuan, kalau kita cari benda-benda tu, dia akan hilang tuan. Keikhlasan tu berbeza. Sebab tu kita dalam agama, kita kena, maknanya boleh, tak ada masalah, memang hukumnya harus, boleh, memang sewajar je lah duit minyak ke apa kan, tak ada masalah. Tapi jangan kita tetapkan dan melampau sangat macam tu. Bagi saya tu melampau lah, too much lah. Bagi saya too much kan, jangan dengan bayaran macam tu, tak sesuai lah kan. Sebab bila kita dah latih diri kita macam tu, maka keikhlasan tu dia akan jadi lari kan? Keikhlasan tu jadi lari. Okay. Jika para penghafaz itu ada kelebihan, maka sebabnya ialah mereka membawa ilmu kepada orang yang pandai menggunakannya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba hamili fiqhin laisa bifaqih, wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Ada juga orang yang membawa sesuatu ilmu, tidak memahami ilmu yang dibawanya. Ada juga orang yang membawa satu ilmu kepada orang yang lebih faham daripadanya. Hadis ni adalah muttafaqun alaih. Tengok kat situ footnote bawah tu daripada Zaid bin Sabit. Jadi orang yang diriwayatkan daripada Abu Yusuf bahawa beliau berkata, Al-A'mash. Al-A'mash ni siapa? Al-A'mash ni nama kata macam mana juga, macam panggilan lah kan, panggilan. Al-A'mash ni maksud, Al-A'mash ni apa? Al-A'mash ni maksud dia rabun, tak nampak. Gelaran, betul, gelaran, macam kinayah, gelaran lah. Sebab apa maksud Al-A'mash ni apa? Dia tak nampak, mata dia rabun. Tapi kan, Al-A'mash ni nama bagi Sulaiman bin Mihran, seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis. Dia ni seorang yang siqah. Maksudnya kata apa kat sini? Maksudnya kalau periwayatan tu daripada dia, maka tak ada masalah lah, sebab dia siqah. Kan? Maknanya dia tak ada masalah, dia memang orang yang soleh, orang yang baik. Jadi periwayat dia tabi'in. Tabi'in. Jadi Abu Yusuf ni Al-A'mash nak tanya ke Abu Yusuf tentang satu persoalan. Ketika itu hanya ada kami berdua je, dia dengan Abu Yusuf, dan tiada orang lain. Lalu aku menjawab persoalannya itu. Dia pun bertanya, dari manakah engkau mendapat jawapan ini, wahai Yaqub? Ni bagi gelaran lah dekat Abu Yusuf. Kemudian aku menjawab, daripada hadis yang pernah kamu sampaikan kepadaku dahulu. Kemudian aku pendengarkan hadis itu kepadanya. Lantas dia berkata, wahai Yaqub, sesungguhnya aku memang menghafaz hadis ini sebelum ibu bapa berkahwin, tetapi aku tidak tahu maksud sebenarnya kecuali sekarang ini. Apa maksud dia ini? Abu Yusuf ni, ni bawah ni pada cerita. Abu Yusuf ni seorang ulama fikih. Kan? Dia memahami sesuatu yang tidak difahami oleh Al-A'mash. Al-A'mash ni dia ulama hadis. Orang hadis tuan-tuan, dalam kepala ratus ribu. Tak semua orang yang hafal hadis dia seorang faqih. Macam Imam Syafi'i kan? Walaupun dia hafal ratus ribu hadis, tapi dia bukanlah semua orang macam dia, iaitu dia orang yang faqih dalam agama. Boleh jadi macam Ahmad ni, dia hafal tapi dia tak faqih juga. Dia pun lupa yang dia pernah sebut perkataan ni kepada Abu Yusuf. Azan.
Okey. Okey, jadi kita sambung sikit ya. Okey. Ada kalanya Abu Yusuf, seorang ulama fikih, memahami sesuatu yang tidak difahami oleh Al-A'mash, seorang ulama hadis. Namun begitu, yang dilarang bukanlah menghafal hadis tanpa kefahaman, tetapi yang dilarang ialah memahami suatu hadis secara salah. Maknanya kadang biasalah, ada orang dia lebih, tuan. Tuhan bagi dia ingatan kuat, dia hafal lah, macam orang hafal Quran lah, kan? Kalau kita tengok pelajar tahfiz, kadang-kadang baca, ya Allah sedapnya baca, kan? Tapi tak semestinya dia baca sedap tu dia faham apa yang dia baca, kan? Mungkin dia hafal saja, kan? Kadang-kadang ada ustaz tu baca tak sedap pun, tapi dia baca tu dia faham apa yang dia baca. Tapi dia hafalan tak banyak lah macam pelajar tahfiz tu. Dari segi ingatan kat situ, kan? Tapi bukan jadi isunya kat situ. Tapi yang menjadi masalah yang bila contohnya kita ni, contoh kita hafal Quran banyak, kita gunakan Quran bukan pada tempatnya. Kita menafsirkan bukan pada tempatnya. Kita bukan faqih benda tu. Jadi kita main cakap tu, mentang-mentang kita hafal banyak, sikit-sikit dalil, padahal tak kena dengan tempat tu, kan? Kita main sama jugalah macam hadis pun, kan? Tapi kena betul-betul, kita kena, orang kata, kalau orang kata kita tak tahu, kita janganlah terus menggunakan ni dalil Quran, ni hadis, terus saja, tuan, tanpa kita usul periksa hadis tu berkaitan apa. Dan juga kadang-kadang boleh jadi fitnah kepada agama sendiri. Kadang-kadang tu bahaya, tuan, Lepas tu kena bahaya. Orang boleh keluar, tuan-tuan, beribu hadis, beratus hadis orang boleh keluar. Hafal hadis senang kan? Sekarang lagi mudah, kan? Dulu kalau masa time saya belajar Maktabah Syamilah tu, sekarang dah macam-macam, tuan. Search je, kan? Atau ChatGPT boleh cari hadis apa keluar je, cerita, kan? Sekarang senang. Jadi banyaklah orang yang hafal hadis tak masalah, tapi dia gunakan tu cara tafsiran dia atau Al-Quran sekalipun. Jadi itu yang menjadi masalah, yang kadang-kadang benda tu, ada benda yang berat diringankan, yang benda yang ringan diberatkan, macam tu. Okey, jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi perenggan yang ketiga ni, insya-Allah. Perenggan yang ketiga ni, jadi insya-Allah baik itu datang daripada Allah SWT. Jadi yang buruk itu daripada Tuhan saya sendiri. Jadi kita tangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul An. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wal istiqamah fi a'malina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Import dari masuk.